Hari ni kita bercakap, Allah tak suka arak, dia najis. Allah benci arak ni, dia najis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azla rijsun min amali syaitan. Bukan kata Islam saja yang tak suka dengan arak, agama lain pun tak bagi minum arak. Tapi hari ni orang arak jadi normalize. Ada pula cadangan dia kata jangan jamu daging lembu dalam majlis resmi sebab hormat agama lain. Sudah tuan-tuan. Tak lama lagi daging lembu tak boleh makan pula. Sebab itu ulama-ulama dulu, pemimpin dulu waktu merdeka, mereka panjang pemikiran dia. Allah bagi idea. Dulu nak merdeka pun tanya Tok Guru. Tarikh merdeka pun tanya ulama. Dulu nak rangka apa benda, nak bagi perjanjian pun tanya pada ulama. Apa perjanjian dia apa? Islam sebagai agama persekutuan. Tutup buku. Kenapa daging lembu dihidangkan dalam majlis resmi? Pasal Islam agama persekutuan. Islam menghalalkan daging lembu. Settle masalah. Kenapa kami? Sebab Islam adalah agama resmi negara Malaysia. Islam adalah agama resmi, agama persekutuan, batang tubuh Malaysia. Yang lain kena ikut. Kenapa tak boleh hidang arak? Sebab Islam adalah agama batang tubuh Malaysia. Letakkan sebagai perlembagaan di situ. Bukankah awak belajar rukun negara, keluhuran perlembagaan? Ini syarat awak nak jadi rakyat Malaysia. Kalau semua tidak kita hormati, tak diamalkan, habis tuan-tuan. Sebab itu kalau nak Allah bersama dengan kita, dirikan solat, bayar zakat dan beriman dengan Nabi. Nabi kata arak tu haram, haram. Kami ikut Nabi kami. Nabi kami tak bagi hidang, Nabi kami tak bagi tolong bawa, Nabi tak bagi tuang, Nabi tak bagi botolkan dia, Nabi tak bagi kami minum, kami ikut. Kami tak boleh duduk dalam majlis macam itu. Sebab tu tuan-tuan balik. Simple je. Balik kepada perlembagaan. Simple. Perlembagaan letak di mana? Hari ni zaman orang komplain. Awak pakai skirt masuk jabatan kerajaan. Tak boleh. Awak kena ambil kain batik pakai masuk. Kok suka saya lah pakai seluar pendek pun. Apa ni hak saya? Betul hak awak. Tapi kita terikat dengan rukun negara. Apa dia rukun negara? Kesopanan dan kesusilaan. Disuruhnya kita tutup aurat, jaga elok, ikut cakap Nabi. Kesopanan dan kesusilaan. Selagi mana kita berpegang dengan itu, Allah dengan kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita rasa takut, lemah. Satu-satu kita rungkai. Satu-satu, tak apalah. Nama dia tolak ansur. Akhirnya berangsur-angsur ditolak. Simple tuan-tuan. Balik kepada rukun negara. Balik kepada perlembagaan. Perlembagaan meletakkan Islam adalah agama persekutuan. Raja-raja, sultan-sultan hendaklah ditaati. Dan dia adalah sultan pada semua orang di dalam Malaysia. Bukan hanya untuk orang Melayu saja. Simple tuan-tuan. Nama dia apa? Tuh. Kedaulatan undang-undang. Letak di situ. Letak pada raja dia. Pada raja dan negara tu. Ketaatan pada raja dan negara. Kesetiaan pada raja dan negara. Tuan-tuan yang saya muliakan.